Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat buat semua. Apa khabar semua? Ta Chen Hao, Wanakam. How are you today? Great. Okey, baik. Alhamdulillah. Jadi kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hari ini kita dapat berkumpul ya dalam majlis ilmu lah. Okey, sebab hari ini kita di sesi business preview di satu syarikat yang sangat-sangat hari ini luar biasa. Okey, dari segi pencapaian produk, dari segi pencapaian ejen-ejen kan. So hari ini kita berada di dalam satu platform yang sangat tepat di waktu ini. Okey, jadi first kali kita berikan tepukan dulu kepada diri masing-masing tuan-tuan. Ya, Alhamdulillah, tahniah buat anda yang hadir hari ini. Okey, sebab kita tengok tiket pun hampir 80 tiket lah sebenarnya. So, itu satu pencapaian juga untuk warga Seremban lah. Okey, Negeri Sembilan especially. Jadi, saya Taqiyuddin Fazil sebagai MC anda pada petang ini. Okey, kita nak minta sebelum kita mula majlis kita lebih kurang dalam 1 jam ke 2 jam macam ni, ambil masa sikit sebenarnya. Jadi, kita minta kerjasama anda. Kerjasama anda yang pertama sekali, okey, kita bukan majlis kerajaan. Tak ada nak formal-formal. InsyaAllah. Okay. Kita boleh silentkan. Kita minta kerjasama anda. Silentkan handphone anda. Jika ada hal penting, boleh jawab di luar lah. Okay. Tak nak ganggu speaker yang bercakap kat depan. Okay. Silentkan handphone. Tak payah off. Takut ada emergency call kan. Okay. Kemudian, minta juga kerjasama anda. Kalau ada kawan-kawan yang nak masuk tengah cari tengah cari hall ke kan, boleh keluar senyap, tak payah angkat tangan. Kita bukan dalam sekolah kan, angkat tangan yang minta izin cikgu, tak ada. Baik, yang seterusnya kita minta kerjasama anda, minta tolong support kita, syarikat kita kan. Okey, kita minta penuhkan di tengah dulu, boleh? Kita nak biar tak ada lopon-lopon kat depan ni. Belakang tak apa. Sebab memang akan hadir, cuma nak minta kerjasama yang mana yang duduk tepi-tepi ni, minta penuh kat depan ni, dekat bahagian ruang tengah ni. Minta kerjasama. Terima kasih kepada yang bekerjasama. Okay, kita penuh dulu di depan ni supaya speaker dapat fokus dekat mana angle yang betul lah. Okay, sebab mungkin dia nanti speaker last kali nak guna nak guna whiteboard ke apa, senang. Dia nak fokus dekat mana angle yang betul. Okay, terima kasih. Okay, baik. Jadi seterusnya kita nak tanyalah. Okay, sebab apa ini saya rasa dah kali ketiga kan kita buat event di Seremban ini. So, saya tahu memang sambutan untuk warga Seremban, orang Negeri Sembilan memang sangat sporting, memang luar biasa. Okay, bila kita buat di HQ pun orang Seremban dan Negeri Sembilan juga yang datang penuhkan dewan di HQ. Okay, tahniah buat anda sekali lagi. Terima kasih kerana beri sokongan kepada syarikat Walton. Okay, dan pada petang ini kita ada 3 speaker. Okay, yang mana kita jemput mereka hari ini memang sangat luar biasa. Memang antara usahawan yang berpengalaman sebenarnya dalam industri ini. Okey, industri ini mereka berpengalaman dah sebenarnya. Okey, cuma mereka pilih syarikat buatan kerana mereka tahu syarikat ini buat masa ini memang sangat-sangat beri orang kata apa? Satu ideologi yang bagus lah. Okey, menggunakan platform net commerce kan. Yang biasanya mereka mungkin sebelum ni buat multi level kan, direct selling kan. So mungkin kaedah-kaedah lama. Tetapi mereka pilihnya syarikat buatan ini dengan ideologi plan yang bagus, iaitu plan net commerce tu. Okey. Baik, jadi tuan-tuan dan puan, speaker yang pertama kita jemput adalah anak tempatan Seremban sendiri. Okey. Memang seorang achiever, bukan setakat dari segi pencapaian reward point sahaja, iaitu yang telah berjaya redeem hampir lebih 100,000 pendapatan dalam reward point. Okay, so beliau juga dalam EPL. Kita ada, syarikat ada tawarkan iaitu plan EPL, Entrepreneur Performance Level. Okay, dia mengenal pasti tahap pencapaian ejen-ejen. Bila dia join syarikat ni, kita boleh check, kita boleh tengok prestasi kita punya performance kita dalam bisnes ni. Okay, so itu kita panggil Entrepreneur Performance Level. So beliau juga seorang achiever platinum dalam buat syarikat ini. Okay, dan juga kita jemput warga Johor, okay, iaitu leader beliau Tuan Anwar Khan. Kita berikan tepukan kepada Tuan Rosli, Tuan Anwar Khan, dan juga kita jemput juga sipu mereka, cikgu mereka dalam syarikat ini, ya, dari Perak tuan-tuan, datang untuk semata-mata anda insya-Allah. Okay, beliau juga sudi untuk kongsi dengan kita untuk slot marketing plan dan juga closing. Okay, bagaimana beliau buat duit hari-hari dengan tanpa beliau keluar rumah pun. So macam mana beliau gunakan strategi beliau. Kalau anda tengok di TikTok kan, ataupun di Zoom, ataupun di mana-mana platform beliau buat live, mesti ada follower. So 3 speaker ni akan bersama dengan anda insya-Allah. Baik, terima kasih.
So, tuan-tuan dan puan, marilah sama-sama kita berikan sokongan, tepukan gemuruh kepada speaker yang pertama kita, iaitu Tuan Rosli Osman. Silakan Tuan Rosli. Terima kasih. Ini tolak. Ya, next. Okey, terima kasih. Jom jaga tampan. Tapi dah berpunya. Jangan try. Okey, apapun terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang mulia, yang saya hormati. Terima kasih yang hadir. Tadi saya dengar jalan jam kan? Kan? Jalan jam ya? Dekat mana jam tu tadi, Kak? Oh, Akak boleh duduk sana tak? Boleh? Boleh duduk. Akak duduk belah sana. Okey, saya nak ucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada tuan-tuan dan puan kerana hadir di Seremban Negeri Sembilan. Okey? Ini hari ini kita nak dengarkan satu benda lah, satu barang yang luar biasa hari ni kan. Okey. Ini gambar saya ni. Saya dah join Bolton ni pada 2021. 2021. Saya bukan nak cerita pasal ni. Okey. Okey. Mesti bunyi kan? Okey. Semua orang ada akaun TikTok tak? Okey, semua orang ada akaun TikTok kan? Hari ni anda dikejutkan ada satu perkara berlaku hari ni. Ada tak dengar? Berlaku dekat Taipei. Disebabkan kemurungan, berlaku satu benda yang di luar jangkaan, berlaku dekat bandar tu. Orang mengamuk tu sebab mungkin tak tahu sebab apa. Mungkin dia ada masalah ekonomi ke, tak tahu masalah apa. Dan 2 orang terbunuh. Sebab tu kita kena hati-hati sekarang ni daripada segi kesihatan kita, dari segi apa, kena berhati-hati. Kelilingi kita banyak perkara-perkara yang kita tak jangka boleh berlaku. Okey, yang mana baru masuk, silakan duduk. Terima kasih yang hadir. Okey. Voten International Malaysia to Asia bermula daripada Malaysia. Hari ni voten dah masuk di 10 negara. Okey, 10 negara. Daripada 2018, tuan-tuan dan puan, voten dah masuk ke 10 negara. Sekarang tak beberapa hari lagi 2026. Kita sedia maklum dalam masa beberapa hari kita dah nak habis dah 2025 ni. Tekad dan nekat nak buat apa tahun 2026 kan? 2 campur 2 campur 6. Jadi 10. Jadi inilah syarikat yang anda kena pilih. Voten International yang diterajui oleh Dr. Ismail Chani dan Nur Zahira, co-founder dan presiden. Beliau ni 20 lebih tahun berpengalaman dalam dunia marketing, multi-level marketing dan network. Dan daripada Malaysia yang ikrar, luar negara pun ikrar beliau. So ini adalah ketua kita. Voten International ni, dia adalah asas founder dia lah. Okay? Kita berada di 10 negara. 9 ibu pejabat, 13 cawangan, 3 kilang, 3 gudang, ada lebih 200 kaki tangan, 300,000 di 10 negara. Voten ada ejen 300,000. Okey? Pemeraju kita adalah halia hitam, bukan kunyit hitam. Bukan lada hitam. Dan tak perlu tanam dekat belakang rumah kita, tak boleh. Dan dibarisi oleh barisan yang cukup berpengalaman, lebih 10 tahun, ada 15 tahun, macam Mr. Brian dan Mr. Joe, ramai. Miss Jenny, pakan negeri kita, ramai. Yang ni dekat sini nak bantu tuan-tuan dan puan yang mulia. Okey? Okey, ini cawangan-cawangan kita dekat Shah Alam. Fasa Rana ni tuan-tuan dan puan gunakan secara percuma.
di Ipoh, di Sungai Petani, Melaka dan Johor. Semua ni tuan-tuan dan puan dibayar secara tunai, tak ada hutang. Gambar. Okey, tunai Kenapa dia bayar tunai? Sebab dia proven company yang nak bantu kita betul-betul serius. Kalau dia sewa setahun, 2 tahun boleh kan? Tapi sebab company ni serius nak bantu tuan-tuan dan puan di Malaysia dan 10 negara. Ini kat Malaysia. Ini 2 negara, Thailand, Indonesia, Cambodia, Laos, India, Brunei, Singapura, Vietnam. Hari ni kita dikejutkan. Vietnam kalahkan Thailand takraw. Luar biasa kan? Okay, ini kita punya syarikat. Itu office dekat Bandung. Cantik dekat Bandung ni. Jadi sambil-sambil kita jalan-jalan, sambil-sambil buat bisnes, betul tak? Kan? Bukan saja-saja pergi sana, menjalan kaki kan? Jadi ini satu platform yang sangat baik. Okey? Ini di seluruh 21 pejabat. Sebenarnya dia ada pejabat antarabangsa. Okey, Bandung, Jakarta, Pekanbaru, Makassar, ada kat Chennai. Chennai tu kampung saya. Ramai orang tak tahu kampung saya kat Chennai. Yang tahu saja. Okey, Ho Chi Minh, Golden Lemak. Okey, ini Voten International Event. Anda akan diraih di sana dengan penuh gilang gemilang. Okey. Ini dekat Jakarta, dekat Kemudia, ni visa dan tahun depan kita akan sambut di Malaysia. Okey. Okey, membina kesihatan bersama Voten. Kita semua nak sihat kan? Betul tak? Kita tahu sekarang ni kesihatan menjadi satu kemalasalahan. Kemasalahan. Bertanggungjawab. Ayat sebenarnya nak cakap tanggungjawab je, masalah boleh kan? Ni ayat-ayat baru. Sambil kita orang masuk, terima kasih yang hadir. Okey. Peneraju produk berasaskan hal hitam. Kita punya company nombor 1, the only one dekat dunia, kitalah pengasas. Tak ada company lain. Okey? Okey, ini rujukan hal hitam. Banyak syarikat-syarikat dekat luar buat rujukan. Cari apa kehebatan kita punya hal hitam ni. Ini bukan masak hal hitam tau. Aneh, bebu, teh halia. Bukan, ini bukan. Ini bukan. Dia lain, dia istimewa. Tak ada dekat mana-mana, hanya ada dekat 3 negara. Dekat India, Indonesia, yang terbaik di muka bumi ni, Thailand. So, bahan mentah daripada Thailand. Okey? Ini rujukan-rujukan kita lah. Okey, ini teknologi kita adalah ekstrak terbaik di dunia. Nombor 1. 10. Anda bayangkan, bioflavonoid dan metasiflavon ni sangat baik untuk sistem dalam badan kita. Daripada dia boleh melambatkan penuaan. Saya ada aunty tu umur 87. Dia jadi 30 tak? 30 tu macam menipu sangat tu. Dia lebih lawa lah. Tak macam 87. Nanti ada gambar dia kan. Okay, ini adalah honey hitam kita. Dia berbentuk kapsul. 50 botol. Okay, ini dia punya. Dan produk kita ni ada testimoni, ada jurnal, sobat mereka jurnal, ada KKM, semua komplit. Okay? Kajian ke atas manusia, ini kajian. Mengurangkan gula dalam darah. Ini masalah nombor 1. Siapa dalam rumah tuan-tuan perempuan yang tak ada kencing manis? Jiran ke? Kat rumah akak ada tak? Akak masih selamat. Akak? Ada. Ada. Tak ada. 4-2 dia. 4-2 dia. Kan? Sekarang ni masalah tinggi ya. Okey. Kilang proses 100% milik Voten International. Bukan OEM, bukan pakai kilang orang. Ini adalah daripada Voten punya kilang. Kenapa dia punya kilang? Sebab dia nak serius. Dia nak betul-betul. Dia tak nak nanti barang tak ada lah kan. Itulah ini ada masalah-masalah yang kita tak tahu kan kat ni kan. Kat Malaysia kan.
Jadi ini memang kita punya kilang Volten sendiri. Okey? Dan produk berasaskan hal hitam dia ada banyak. Dia ada susu, ada V20, ada VR5, ada kopi, VR4, ada VR4 VMAX dan V10. Ini produk-produk kita lah. Ini produk baru. Ini kita punya VMAX, kita punya kopi, kita punya teh. Okey, ini kita punya VR5 baik untuk mata, jantung. V20 ni saya paling suka. Saya pun makan. Bukan khas untuk perempuan tau. Tak nampak saya jadi lembut ni. Bagus tau, dia glowing. Memang bagus. Kalau batuk-batuk, makan VR5. Kan sekarang ni musim batuk kan? Anda cepat-cepat ambil 3. Jangan tanya, Kak nak Kak Asma nak makan berapa? Makan je 15. 15 tu terus makan. Satu botol tu. Tak ada masalah. Tak ada masalah pun sebab dia organik. VR4 kita boleh makan satu botol sekali makan. Boleh. Sebab dia organik. Macam akak masak ikan, contoh kan. Akak pun tak. Ni kan, ambil terus gaul dengan ikan kan. Berapa kapsul tu? Berapa kapsul kan? Tapi kita punya semua ada testimoni, ada teman-teman serta Malaysia kan, yang kulit dekat rumah tu tak ada. Saya bukan nak dengan produk orang, tak, bukan nak bagi tahu. Hanya hitam ni, tuan-tuan dan puan, kalau nak balik cepat, makan banyak. Baru ni kawan saya punya abang minus stroke otak dia. So dia makan, satu kali makan 50 biji, 6 hari settle. Hari ke-6 dia keluar hospital. Dia bukan makan 3. Alhamdulillah. Kena makan macam tu. Dia tak boleh makan satu tak boleh. Kan? Itu dia punya produk lah. So nanti nak tengok kita punya test. Ni kita punya pencuci muka. Saya dah test lah ni pencuci muka ni. Bagus sangat. Memang bagus sangat. Akak dah test kan? Akak dah test. Okey. Apa akak punya, boleh share sikit apa perbezaan dengan pencuci muka? Okey, akak. Glowing. Saya je boleh nampak ni akak ni glowing. Baju muka tak boleh. Sebab dekat dengan saya. Glowing. Lepas tu dia picit je dekat belah bawah tu. Sikit je. Tapi dia punya buih banyak. Kalau kita beli yang, bukanlah nak beli yang terlalu mahal, tapi kita punya memang premium. Ni, kita punya vintage, kita punya cleansing pencuci muka dia. Pencuci muka dia ni istimewa Saya bukan nak menjurus kepada yang tak ada rambut. Siapa yang tak ada kurang rambut, tak cakap otak boleh ambil balm kita, sapu. InsyaAllah dia akan tumbuh yang baru. InsyaAllah saya tak ni tak cakap ni InsyaAllah sebab dah ada bukti. Dah ada bukti. Ini kita ni lipstick. Lipstick kita ni ada 4 warna. Okey, saya nak tanya tuan-tuan dan puan. Siapa dah pakai lipstick? Okey, contoh Akak Norsyam lah. Kak Norsyam. Last sirik nak terpaksa ke? Kena cakap jujur. Lain ada. Lain. Kan? Jangan goda aku. Dengan tudung agak merah, dengan pakai apa? Apa Kak? Klasik. Nampak muka Kak lebih muda 20 tahun. Okey, akak share sikit. Apa perbezaan akak? Sebab akak ni pandai cerita ni kan, gunakan produk kan. Okey, apa perbezaan produk vintage ni dengan produk X? Jangan sebut nama sebab kita ni live. Ni satu dunia tengok. Okey. Meh. Ya, tak payah sini. Tak nak lah di sini. Okey. Nak pakai ni ke? Gambar. Anak begitu. Okey.
Nama saya Nur Syamarul, Kak Ain namanya. Okey. Saya berumur 70 tahun. Wow. 70 kan? Yes. Saya memang ada buat satu produk. X. Kalau compare dengan vintage, memang the best. Dalam dunia sekarang, vintage number one. Sebab dia guna, lepas tu kita pakai sekarang, okey. Cantik. Cantik. 04 So, terus dekat tak payah pakai gloss, tak payah. Kalau pakai gloss, elok. Terus pakai walaupun pipi merekah ke, pipi apa ni, apa-apalah kering kan, pakai je. Lepas tu yang paling best sekali, dia punya cuci tu, double action tu, cleanser, kalau compare dengan produk dulu, memang bagus. Dia tak glowing ke muka saya. Glowing. Hari-hari pakai. Lepas tu saya nak recommend cleanser tau. Paling best sekali. Di samping, dia satu produk dan produk yang sama dengan Okey. yang ni free. Di samping cuci muka, dia juga boleh untuk kena luka ke, sapu kaki pecah ke, sapu dekat dot. Semua Okey, boleh. semua boleh Dan Okey, baik. memang bagus lah. Siapa tak beli rugi. Sebab dia memang premium orang kata. Memang the best. Dato' Ismail pandai cari produk. Janji beli Janji. So Okey. kalau kita, jap, satu lagi. Satu lagi. Kakak nak jual cleansing balm je ni. Boleh jadi kita tahu. Okey, thank you. Terima kasih. Ini leader saya kat Seremban ini. Terima kasih Kak Rosyam. Dia mesti nak duduk depan. Sebab dia punya matlamat depan je. Belakang tinggal. Okay, terima kasih. Saya sebenarnya terpanggil nak lagi satu orang lah, kalau saya berbesar hati kalau kakak ni dapat share kan. Sebab dia seorang pengguna tega produk konten. Tak boleh tak share sikit? Sikit dia, 1 minit dia. Okey kan? Okey, ini Puan Sherry Memang Kak Puan Sherry guna produk ni dan dengar akak nak naik atas pun boleh. Okey. Akak share apa produk yang akak guna, biasa guna. Okey. Biasanya Kak ni guna V20, vitamin, VR4 dan susu. Ni 4 produk. Okey, Kak sharekan sedikit. Tinggi sikit, Kak. Di sini. Nak slang Kedah boleh? Akak boleh cakap Kedah. Sebenarnya saya kenal lebih dari 10 tahun lah. Ada seorang carer Jawa dekat sekitar, saya kenal dia di lokasi tersebut lah. Jadi saya sering bersarapan di kedai beliau. Jadi dia introduce lah susu, kopi, tea dekat kedai dia lah. So mula-mula saya minum dulu, saya tengok rasa dia sedap. Lepas tu saya cuba beli dan makan perut lah 2 minggu macam tu. Saya nampak wajah kulit muka saya berubah lah. Dari dulu dia kusam sikit lah. Saya ni stres, orang ibu tunggal. Selalu semua benda tu kontang ganting tu seorang. Anak saya ada anak tunggal seorang, dia masih belajar lah untuk engineering. So saya sangat bertuah lah jumpa abang ni. Itulah saya boleh kongsi memang produk Walton ni dengan harga dia berpatutan dengan khasiat dia dan kemujarapan produk itu saya dah rasa lah. Kak Sherry kan selalu Zumba kan? Ya. Apa yang Puan Sherry, perbezaan dia biasanya Zumba dengan lepas guna produk kita punya Volten? Kecergasan macam mana? Jadi terpaksa nak kelangsungan hidup untuk membesarkan anak kan. Saya memang sering ke setempat untuk aerobik, zumba segalanya lah. Memang kadang-kadang yang tu jadi macam oxidative stress. So kita ingat senaman tu sehat tapi kadang-kadang memenatkan. Jadi kadang-kadang saya tak cukup masa, tenaga apa semualah.
after I consume this product, like tea or coffee lah, any of the tea dim sum, I feel clear lah, semangat untuk nak bersenaman lah. Pagi tadi pun saya ada pergi ke sertifikat, jadi saya rasa lebih bertenaga lah kalau compare yang sebelum saya Guna produk. guna produk ni Bolten. Bolten. Okey. Terima kasih. Ini tadi kan dengar kan, tak ada paksaan tau. Ni dua-dua ni memang tak ada paksaan. Memang Kak Nosha dengan Puan Sherry ni memang pengguna yang tega gunakan produk Bolten ni. Saya ada juga yang tega, tak dapat minum, menggigil. Saya kata, bang, kenapa abang menggigil ni? Tak dapat kopi. Betul, ni serius tau. Dia punya kenikmatan tu. Okey, betul tak saya cakap, kalau anda tak kena kopi sehari, tak boleh. Itu yang dah jadi ejok. Sebelum tu saya nak tanya, berapa orang yang belum jual Bolten, yang belum dengar Bolten ni? Semua dah tahu kan? Semua, okey, baik. Oh, depan ni. Okey, baik. Terima kasih. Okey, ini kita punya pencuci muka kita tadi yang dah diterangkan oleh Kak Nosham tadi. Ini kita punya balm. Balm ni bagus. Untuk lelaki pun boleh pakai. Bukan sahaja perempuan nak cantik, lelaki pun nak handsome kan? Betul tak Tuan Fadil? Jadi yang nak jadi macam Michael Jackson ke, Sudirman ke, boleh gunakan produk kita ya. Sebab produk kita ni premium dan belum dimiliki. Okey? Ini kita punya lipstick, kita ada 4 warna. Okey? Anda boleh bagi untuk isteri tercinta anda gunakan kita punya produk ni sebab kita punya produk ni memang baik. Okey. Anda letak dekat bibir kan? Anda pernah kaji tak letak dekat bibir tu kalau produk tu tak bagus? Lepas tu anda makan ayam goreng kan? Lipstick anda masuk sekali dekat anda punya makanan kan? Itu boleh jadi penyakit tau. Tapi masa pergi check up, doktor tak cakap lah tadi pasal tadi Rosli cium isteri dia ke kena isteri. Tak ada lah kan? Kan? Bahaya tau. Anda tahu lipstick yang anda guna, anda kena tahu produk yang anda kena guna sebab kalau benda-benda ni ada barang-barang terlarang sangat bahaya. Jadi kita dah dengar syarikat yang ada sekarang ni, Bolten International pada 2018 boleh masuk 10 negara. Kita dah dengar produk kita yang baik. Bagaimana nak mencipta kejayaan bersama Bolten International. Jadi dekat sini, sebelum saya nak serahkan mic ni kepada Cikgu Rosmadi. Terus. Okey. Yang ini anda kena bagi tumpuan sikit sebab ini kita import. Kita import cikgu ni daripada naik kapal terbang. Cikgu Amir. Naik kapal terbang, anda kena fokus dekat ni sebab diterbangkan sampai JB tau. JB jauh 800 km jam naik kapal terbang kan. Lepas tu datang pula ke Seremban 20 jam. Apa? Tadi jam. Jadi terpaksa tadi Abang Noah kata masuk simpang 4, simpang 3, simpang 2 dah jadi simpang 1 kat Malaysia. Jadi tanpa mengusir. Ini saya nampak. Coba tak kenal macam mana. Utah tak tuan. Yang belakang boleh kecil tak? Tu yang belakang tu semua. Tu boleh duduk sini tak? 1, 2, 3, 4. Saya minta tolong hak belakang. Tu mai duduk sini. Duduk sini senang sikit. Baru saya nampak. Kenapa saya rabun? 1, 2, tu anda cuba bagi kerjasama kat saya boleh tak? Tolong duduk sebelah sini. Alah jalan je. Ni ada kosong ni. Hak belakang tu. Okey, baik. Yang belakang tolong main ke depan. Anda sebab saya ni dulu bukan lecturer. Jadi kalau saya mengajar, tu di depan skor. Jadi mestinya di belakang mana ada skor. Anda tengok jadi cikgu kan. Student belakang mesti jahanam. Yang di depan, okey, saya jarang timbul di Bolten. Ini first time.
turun. Anda mungkin tahu Wartan, anda tak pernah tengok muka saya pun dah tak handsome kan. Okey, saya sebenarnya lama di Wartan. Saya sudah hampir 7 tahun di Wartan. Daripada dulu lagi saya di Wartan, tapi saya jarang timbul di Wartan. Sekali-sekali ya keluar. Okey, orang panggil saya Cikgu Amir. Tapi dekat top ranking tu duduk nombor berapa dia? 15, 18, macam tu je lah. Dulu. Asalnya duduk nombor 1. Start duduk nombor 1. Lepas tu dia turun. Sebab apa? Makin ganas leader-leader ni, dia pintas habis semua kan. Okey. Jadi saya jarang timbul dekat anda semua. Jadi hari ni saya ada sedikit share untuk orang-orang lama, untuk baru, sebab saya full time. Anda kena ingat, saya tak buat part time. Saya resign jadi lecturer, fokus betul-betul daripada muda sampai ketua, belajar tentang bagaimana the power of networking. Iaitu bagaimana kita berjaya control kita punya time dan kita boleh buat income no limit dan kita bebas sebebas-bebasnya. Dan itu yang saya hadapi dalam bisnes yang kita buat hari ini. Jadi mungkin anda tengok anak muda datang sini, anda rasa ini part time. Sebab tu anda tengok bila kita panggil, datang susah. Hari ini alasan dia jalan jamnya. Jalan jamnya semua tak sampai. Tapi kalau saya bagi pinjam, siapa datang awal dapat RM500, agak-agak penuh dah dewan ni. Memang penuh. Ini yang saya bagi tahu. Sebab saya buat training percuma selama hampir 20 tahun. Percuma seluruh Malaysia, Indonesia dan Singapura. Ajar orang macam mana satu sebab ya. Bagaimana anda nak sukses dalam hidup anda. Itu anda nak berjaya, anda tahu tak? Ya, banyak orang dikejar duit, tapi masa dia tak ada. Anda kena ingat tu. Banyak orang sibuk, lalas mati, duit tak ada nak kira. Bukan tak ada nak guna, nak kira pun tak sempat. Jadi dia hidup dia hancur. Yang paling best di Wartan ni, saya nak share dengan anda pagi ni. Pagi pula lah. Petang ni, selalu buat pagi kan. Jadi apa yang saya nak bagi cerita kepada, bagaimana anda tengok di Wartan ni, kita jadikan dia sebagai satu career. Dan kita collect million. Kita collect million di Wartan. Buat bodoh ya. Tapi kita collect memang million. Anda nak dapat 1 juta pun saya dah bagi tahu kepada anda. Bukan senang. Boleh bawa masuk ke atas tak? Siapa tolong saya tak? Bot ke atas. Saya pakai bot tau. Saya cikgu style old fashion ni. Cikgu lama. Cikgu orang lama-lama. Saya pakai whiteboard. Tolong. Cikgu lecturer lama-lama kan. Lah ni jadi lecturer. Okey, saya suka pakai ni. Okey, baik, terima kasih. Jadi hari ini anda adik, terutama anda yang tengok Wartan ni, anda tengok biasa mereka cerita tentang produk, tentang income. Anda pernah dengar banyak kali dah. Kadang-kadang datang tu, lawat aku kan, benda tu juga ada ulang, betul tak? Anda rasa macam benda tu. Sebenarnya ada benda yang anda kena belajar dalam setiap kali anda buat bagaimana nak mencipta kejayaan anda. Start dalam langkah tu, anda kena tahu ke mana pergi barrier tu, ke mana nak pergi dia punya yang block kita di depan kita. Nah, kenapa anda tengok kita collect million dalam bisnes, tapi kenapa orang lain buat tak tahu saja tentang Wartan. Ini yang saya selalu bagi ceramah, selalu bagi tahu dekat anak muda, create million. Kita collect juta tahu tak? Bukan soal dia jual kunyit ke, dia nak jual apa ke, dia punya pasal. Yang pentingnya kita collect. Anda tengok, kalau 5 tahun you fight, anda tahu tak? Tanyalah orang 40 tu. Di Wartan kita collect million tau. Soalannya kenapa you orang main-main? Ni first time tu, saya turun dekat Negeri Sembilan ni. First time. Buat meeting. Saya pun heran tengok. Bisnes macam ni dengan modal alio saja dan produk yang luar biasa yang disediakan, you tak boleh faham ke benda ni? Macam mana nak buat dia? Jadi bahagian saya hari ni, anda tengok aneh sedikit dia punya bagaimana nak explain dia punya peran pemasaran supaya anda mudah faham. Bagaimana kita gunakan benda ni sebagai satu dia punya transaction untuk create, mengubah hidup kita selama-lamanya. Ini yang kita nak tengok. Banyak orang dia tahu plan, dia tahu marketing plan, tahu ini apa? Ini MLM. Kena cari orang kah? Kena cari orang kah? Itu ketuk pintu rumah orang kah? Kan? Betul tak? Apa dia macam tu saja? Ini mari nak jual barang ke aku. Mind setting dia macam tu ya. Saya tak bodoh tahu. Saya dulu buat master tu. 5 tahun jadi lecturer. Resign terus. Masa tu income zaman dulu tahu, bukan zaman sekarang. Zaman dulu orang lain lecturer baru 1,600, master baru 1,600. Saya resign 6,700 income saya. Zaman dulu, bulan. Dan saya resign. Masa tu master degree baru 1,100, master baru 1,600. Kilang kita paling dahsyat pun baru 1,800. Itu kilang paling mahal. Intel. Pada tu expected salary 108. Biasa standard 1,100 gaji. 1,200 macam tu saja.
Dan kalau kita study, saya banyak study, bagaimana nak create tu. Walaupun saya lecture swasta kan, saya swasta memang gaji tinggi lah. Dan saya kata nampak kecil saja. Dan cuba anda sebelum saya nak cerita apa benda kehebatan di World Test ni, cuba anda tengok betul-betul. Kenapa anda kena fokus? Dalam World Test ni kenapa kena fokus? Dan anda kena tengok barrier-barrier yang menjadikan kita susah nak mengubah hidup. Yang pertama, anda tengok ni, yang muda-muda ni saya suruh cek tengok. Anda kena ingat ni sebelum saya nak buka bagaimana hebatnya World Test ni. Mesti tahu sebab apa you kena faham. Saya explain kenapa you kena dengar. Kenapa you kena take care benda ni. The only one in the world. Anda tengok, create yourself to be a millionaire without any problem. You want or not, just only like that. Then you tengok sini. Kalau you pernah tengok tak, you boleh simpan tak RM1,000 sebulan? Saya tanya you. Kalau you kerja, you boleh simpan RM1,000 sebulan tak? Ada tak you dengar orang kerja, dia simpan duit RM1,000 sebulan? You pernah dengar tak? Tak pernah dengar. Kalau RM1,000 sebulan, you calculate dah, mathematik. Kalau 1 tahun, you boleh simpan 12 bulan. Baru dapat berapa? 12,000. You kerja 30 tahun. You dapat berapa? 12 kali 30 berapa? Tahu tak? Ini $500,000 pun tak ada tahu. Ini betul tak? You boleh, kalau you boleh simpan 1,000 sebulan pun, you $500,000 pun you tak boleh simpan. You tahu ini kan? Ni yang pergi saya bagi tahu. You tahu benda ni kan? Dan kalau you dimatikan, dihidupkan balik 30 tahun lagi, you baru dapat berapa? You kali 2. Apakah you ingat itu 1 million tu sikit? You rasa 1 million tu main-main? Sacrifice everything, you tahu. 2 kali mati, bangun balik setengah, 2 kali setengah. Baru you boleh simpan 1 million. Kalau you boleh simpan 1,000 sebulan. Ini real, saya bagi tahu. You kena faham ini betul-betul. Bukan soalnya ini cikgu calculation, cikgu. Sebab bila kita nak plan kehidupan kita, you mesti tahu ke mana you nak pergi. You nak tahu bila. You nak dapat 1 million. Ini buat 3 bulan, nak jadi jutawan ke? Buat setahun nak jadi jutawan. You tengok betul-betul 1 million tu. Berapa value dia? You tengok. Dan baru you tahu apa sebab you buat World Test. You rasa sukar. You rasa susah. Kenapa? You tahu berapa million yang dapat. Dan bagaimana kita di World Test collect? 1 million, 2 million, 3 million, 6 million. Kenapa you main-main? Semua dah tak pandai cari orang saya. Panggil orang panggil tak datang. 3 kali panggil tak datang, dengan dia pun tak datang. Dan dia cakap saya mau jadi jutawan. You ingat semudah itu ke? Weh, kita fighter tau. Kita jalan tunggal langgang tu, nak create anda tengok tu. Nampak kan? Anda nampak 1 million tu kecil ke besar. Dan you tanya berapa di World Test, jutawan-jutawan di World Test dapat collect berapa juta setiap orang. Dan kenapa you tengok, kenapa saya nak you fokus betul-betul tentang apa yang kita tengok. You tengok tu, tujuan dia tu. Jadi bagaimana nak fahamkan benda ni di World Test? Tolong padam sekejap, saya minta bantu seorang. Okey. Sebab saya ni minta maaf. Saya ni buta mata. Mata saya ni buta. Anda jangan marah. Saya cerita mata saya ni. Ni 2 mata. Ni buta. Ni buta. Tengok ni tak ada, ni ada. Kalau fokus ni tak ada ni. Ni tak ada, ni ada. Kalau pusing situ, dia ada, tu ada semua belah sana tak ada masalah. Ni tak ada. Ni ada. Ada macam tu, ada, tak ada, ada, tak ada. Ya betul. Mata buta tak buat World Test. 2, memory loss. Saya pendarahan otak. Sebelum buat World Test, saya ada pendarahan otak tu. Tak ada sakit kecil manis, tak ada darah tinggi, tak ada apa. Berlaku pendarahan otak. Dua jadi saya. 1, lupa nama. Tempat, posisi, keadaan, bandar, semua lupa. Nama, alamat, taman, sampai sekarang tak tahu. Nama bini, lupa. Tu bini saya. Nama pendek tahu, nama panjang tak tahu. Sampai sekarang. Tu bini saya tu. Bukan anak saya tahu. Bini saya tu. Anda tengok bukan yang besar tu, yang kecil sikit tu. Tu bini saya tu. Anda tengok, macam jelatuk pula lah. Saya master dalam ngurat. Berhati dapat tepuk tangan laju.
Okey, jadi bila anda tengok di situ, anda kena tahu di Worten basic dia. Anda tengok sebagai anda yang baru kali pertama dengar di Worten. Ini kita panggil kali pertama anda kita present. Selain kalau kita ada barisan produk yang hebat. Nombor satu anda kena ingat ini. Dalam mindset tu anda kena faham dulu sebelum anda nak faham, banyak orang ni ML biasa. Saya nak bagi tahu sebelum saya nak explain sekejap saja. Yang susah tu nak faham tu kenapa? Ada banyak orang anda tengok. Lagi satu saya buka cerita ni. Ini kan anda boleh tengok tak? Ini laut. Banyak orang bawa kapal pergi tengah laut memancing ikan. Berjuta-juta bawa kapal kan. Tujuan dia apa? Saya tanya dia. Bila dia balik ke pantai, tujuan dia nak jual kapal ke nak jual ikan? Kan? Tengok, dia jual ikan. Satu ekor, katalah satu ekor ikan tu dia jual RM20. Dia bawa tampan, dia bawa balik kan? Ini satu ilmu dia. Susah tak dia? Nak beli kapal, pagi pekerja, auto, risiko, pergi sebulan baru balik. Ada satu orang bijak, dia beli je ikan tu harga RM20. Okey, RM20, orang ni untung RM10. Tolak kos dia apa, katalah dia untung RM10 daripada RM20. Mamat ni, dia pun ambil benda tu, dia beli RM20. Jadi, dia beli kat tu RM20, dia jual RM40. Okey, ilmu dia ni kena belajar bagaimana nak pasarkan RM40. Ilmu dia ni kena belajar bagaimana nak tangkap ikan. Faham tak? Dua ilmu berbeza. Tapi dua-dua buat benda yang sama kan? Dua-dua buat ikan yang ikan. Tapi belajar sama tak? Totally different. Ini kena belajar bagaimana menghadapi laut, nak bawa siapa, ikan nak tangkap macam mana. Yang ni, dia hanya tahu satu cara je. Bagaimana aku nak marketkan ikan supaya satu ekor dia harga RM40. Satu ilmu yang dia kena belajar. Dan ini apa yang Worten buat. Bukan suruh anda jadi macam ni, suruh jadi macam ni. Kan? Anda dengan jelas ni. Sebab tu saya kata, kalau anda cerdik, anda bukan jadi macam ni. Anda kena beli kapal, banyak orang nak buat bisnes. Kena ada modal, kena beli itu, nak dapat lesen, semua. Nak dapat halal susah, nak dapat branded susah, semua. Semua dah disediakan. Mereka yang tangkap ikan hantar. Worten dah bagi kepada anda. Hari ni meniaga, ada orang kena apply lesen tak? Tak ada lah. Worten kita tak ada apply lesen dah. Register, tak sampai 24 jam, esok bonus dah boleh ambil. Paling pantas di muka bumi ni. Saya cabar anda. Kalau siapa dapat buktikan ada bisnes lain dapat untung sepantas Worten International, saya bagi cash RM50 kepada anda. Kalau anda boleh buktikan, cikgu, ada satu bisnes yang sah di segi undang-undang, dapat sepantas Worten di mana dalam masa bawah 24 jam, anda dah mula perniagaan, dah dapat untung bersih kepada anda. Kalau siapa dapat buktikan ada di muka bumi ini, cash saya bagi pada anda 50, tak cukup 100. Anda tahu? Tak ada. Soalannya bila kita fahamkan kepada anda dalam dunia, kita tak ada cakap, jangan peduli. Ini jual kopi ke, jual mie. Itu transaction. Bahagian saya adalah, you punya matlamat hidup apa nak pergi. You tahu tak? Benda yang paling berpuaka di muka bumi ini adalah tu, kertas tu. Kertas mana kertas tu? Lalu saya bawa dia. Agung. Mau ni. Ini paling berpuaka ni. Tadi saya dengar dia ada produk baru Worten ni. Kalau lomo jadi cantik Kalau saya lomo dengan ni mana lebih cepat? Saya tanya anda, lomo yang ni saya beri buat muka. Mana lebih cantik? Mana lebih cantik? Laju mana? Laju ini ke laju mana? Laju ni kan? Ambil hak besar sikit kan? Hak 100 buruk kamu kata tadi kan? Hak mana tadi kata muka dia cantik pakai ni? Saya tempel 5 keping kat sini, tengok muka dia hak mana paling manis? Senyum mana paling manis? Nah, bagi hadiah RM10. Nak Allah? Tak nak? Tak nak, alhamdulillah. Selamat dia tu. Kali dapat. Okey, kalau kita bagi kan, anda tengok. Dia benda ni, dia boleh sembuhkan orang penyakit. Anda tak belajar ilmu tu. Orang bergaduh. Mana ada orang bergaduh? Ingat, bagi 1000. Dia mesti senyum. Bini bergaduh dengan lelaki, tengok. Dia masak muka, bagi dia 1000, tengok. Dia masak lagi, bagi 2000. Bagi 3000. Kan dia macam produk juga kan, cepat sembuh kan. Betul, dia macam produk kan. Yang jadi stres macam mana? Bila dia tak ada pula. Bila dia tak ada, muka handsome jadi tak handsome. Muka anda tak handsome tak apa. Cara dia begini. Lomoh. Banyak. Tengok sekejap lagi handsome. Tengok muka saya mana handsome. Tengok, bini saya cantik kan. Saya lomoh banyak kali tu. Tak ada. Muda. Handsome. Tu terkejut borok saya. Jadi anda kena faham dulu main point dia kan. Dia power dekat situ. Okey, main point kita nak buat income. Anda tahu tak kita tentang bisnes. Selain pada kita sihat, kita nak buat income. Okey, bila nak buat design dia.
Bagaimana kaedahnya? Okey, kami modal tak ada nak buat. Jadi anda tengok apa yang disediakan oleh Bolton dengan semudah ABC. Ini yang anda tengok. Okey, tolong padam sekejap. Okey, di Bolton anda tengok. Saya cerita pergi sekejap dia punya plan dia macam mana. Saya pergi tarik dia punya plan. Okey, kita pasarkan produk kita. Sampel produk ada tak sini? Tak ada. Ambil, ada tak siapa produk kopi ke satu ke BR4 ke? Pinjam sekejap. Saya tak kerti. Tak, saya nak sekotak-kotak. Tak ada siapa sini. Tak ada dia pun. Apa-apa tak bersekotak. Ni produk puaka ni. Ni kan. Okey, dalam Bolton, dia punya asas kita, contoh, ini anda pun tahu kehebatan produk ni. Produk ni memang hebat. 6, anda nak buat meniaga modal, anda perlu beli satu set je. Kan? Anda beli satu set, anda dah mula step anda untuk create jadi jutawan. Satu set, dia konsep niaga kita semuanya by set. Jadi kalau dia anda tengok set-set produk di Bolton, ada tak gambar set-set produk di Bolton? Asas ini. Asas dia begini. Ada tak satu set? Ni, tengok. Dia pasarkan macam ni. Dia akan pergi satu set. Harga dia kalau di Semenanjung Malaysia paling murah 540, paling mahal 610. CV dia sama 250. Anda tak tahu menatang apa cikgu CV tu. Okey, satu di sini VOLTEN. Bagaimana sebutan dia? Ada dok Bolton saya dengar. Bolton. Okey, nombor satu dia punya konsep dia, anda kena fahamkan apa maksud satu set produk. Satu set ni, harga dia kalau anda tengok paling murah di Semenanjung Malaysia ya. 540. Maksimum harga kita di Semenanjung Malaysia 610. Dan ini adalah bersama dengan 250 CV, commission value. CV itu commission value. Macam mana nak calculate? Jadi ini konsep dia. Jadi satu set ini ada berapa? 6. Satu ni ada berapa biji dalam? Jadi nak sembuh, anda tak boleh jual pun tak apa. Makan sekali kena nak sembuh kena telan berapa biji? Ada orang anda tahu tak saya, tak habis-habis produk dia. Sebulan sebiji dia makan. Tak sembuh-sembuh. Buat setahun sebiji lagi, senang saya kata. 50 tahun lagi baru ada lagi. Anda kalau nak sembuh, saya kata produk ini herbal aja. Tu kunyit di rumah anda tu anda suka tak? Main bubuh je. Anda tahu tu berapa banyak tu. Sama je. Cuma ini kita dekat yang kita punya yang paling mahal harga dia. Sebab tu kita buat. Anda telan nak sembuh. Telan berapa banyak. Maintain saja. Orang nak jaga kesihatan ada teknik. Nak jadi jutawan ada teknik. Nak jaga kesihatan pun ada teknik. Banyak orang apa? Tunggu sakit baru telan. Majority semua orang problem. Saya berlaku pendarah otak. Doktor heran. Darah tinggi tak ada. Kecil manis tak ada. You ni pasal apa? Kepala you meletup. Orang meletup tengok. Saya sini tau. Orang sini kat sini dia kata. Dan tak ada mini stroke, tak ada apa tak ada. Pasal kepala meletup. Dia pula doktor pakar tu. Island Hospital Penang, paling mahal sekali. Meletup kepala. Pasal apa dia tanya? Saya kata, doktor you tanya saya. Ya, doktor you dah jawab. Dia kata tak tahu. Saya tak tahu. You 1 juta satu kes macam ni. Sebenarnya saya tahu jawapannya. Jawapannya saya tak tidur. Hobi saya dah kecil sampai besar, tak tidur. Saya malam malah tidur. Saya waktu paling mahal bagi saya adalah belajar. Saya tak ada minat apa dalam dunia ni. Jadi saya tanya dalam kata, tanya bini saya, kau tengok abang ni minat apa? Kata minat dog. Baju tu lah. Baju. Tahu baju ni berapa harga? Mahal gila ni. RM18 online. Handsome. Jadi sedap pakai kan? Lantak pi lah demi harga. Bukan orang cek pun kan? Kata tak minat. Semua tak minat. Sampai orang tengok cikgu rumah pergi tak minat. Apa yang minat? Sebenarnya saya minat satu. Bagaimana orang tahu? Kenapa? Saya selalu tanya. Kenapa orang nak jadi jutawan? Dia tak mau belajar. Tak mau fikir. Kenapa bodoh? Tak mau belajar jadi cerdik. Satu saya suka belajar. Kenapa hidup susah? You tak settle. Kenapa hidup you tak bahagia? You tak boleh nak ijaz bagi bahagia kan? Benda tu simple saja. You tak boleh bahagia. You nak ijaz. You stress. Nak hilangkan stress tu. You kena ada ilmu. Ilmu tu yang saya suka belajar. Sebab saya minat fizik, kimia, biologi. Semua saya minat. Taklid duit macam mana, kira buat duit macam mana. Duit ni dia berhantu. Tapi jangan jadi hantu. Jadi kalau anda tengok, bila kita faham benda tu, anda tengok, kalau anda kejar dia, anda tak akan dapat duit. Dia lari. Anda tarik dia. Anda tarik dia datang, nanti saya ajar ilmu tarik tu. Jadi di Bolton, anda tengok ni, lagi hilang pula. Okey, anda faham ini konsep kan? Itu contoh. Dia boleh campur-campur.
Cikgu, saya ni model tak ada cikgu. Ha ni campur-campur combo ni kan. Macam-macam nak bagi alasan apa lagi? Hak tu dah cikgu harus makan. Semua ada di Wotan. Apa saja masalah anda semua nak janji anda nak buat atau tidak saja. Semua dipanggil satu set dan CV dia cuma anda perhatikan. CV dia mesti sama. Ada CV dekat sini. Atas sekali saya bukan nampak sangat ni. Atas sekali orang tu 250 CV kan. Sama aja semua. Jadi konsep dia di situ. Jadi sekarang ni kita pergi step kedua. Okey, di sini saya rasa anda tak ada masalah. Okey. Package untuk anda sebagai pesakit. Hak ni yang saya nak bincang banyak ni. Yang ni. Yang nombor satu ni untuk pengguna. Untuk anda mengguna produk tu, anda jadi ejen untuk jadi pengguna supaya dia dapat murah. Anda belikan mahal. Jadi ejen ni peringkat yang paling kecil sekali. Dia panggil basic. Betul tak? Basic ni anda nak jadi ejen kita kena bayar berapa? Satu set je pun. Beli satu set, daftar je. Mana tahu lepas ni nak bertobat, nak buat bisnes. Ada dah nama. Boleh on dah. Satu set produk. Ini contoh dia. Jadi, satu set ni saya dah tunjuk ni dia. Satu set TV dia. Yang besar ni untuk guna tau, pengguna. Atas basic apa dia? Standard. Ini bagi anda tulis besar-besar bagi anda nampak. Standard ni anda kena beli berapa? 2 set je. Bukan sekali beli 2 set. Tahun ni beli 1 set, 10 tahun lagi beli 1 set. Lagi 10 tahun naiklah anda. Basic naik standard. Tak ada masalah. Kan anda free, bebas kan? Di Voten sebab saya kata tak ada reason anda tak nak buat. Ini untuk anda guna produk. Ini anda kena jelas sikit. Saya pergi sikit bahagian produk, cover up sikit. Bahagian produk ni saya nak bagi tahu kepada anda. Supaya dia ada repeat sale. Kalau anda sekadar convince orang nak buat, dia beli tu kerana nak jadi agent, betul tak? Dia beli bukan dia faham produk. Di Voten kita nak tahu kenapa produk kita bukan untuk you hidupkan plan. Tidak. Produk bergerak, plan di belakang. Bukan plan dulu, produk di belakang. Plan kita dulu, produk kita dulu. Cara nak guna nak sihat. Saya percaya kepada cara nak sihat. Ada 2 jenis penyakit manusia. Satu sakit baru beli. Tak sakit dia kata dia sihat. Tak sihat tak payah makan. Anda faham tak? Yang anda makan tu, bagaimana Allah jadikan dia punya, contoh, kalau anda makan ubat jantung, dia telah berapa biji? Ada biji kan? Dia berapa biji? Bagaimana Tuhan nak tentukan anda boleh makan tu berapa banyak? Limit tu macam mana Tuhan buat? Dia buat rasa pedas. Benda ni perlu, tapi tak boleh banyak. Dia buat pedas kan? Anda makan sikit kan? Masin, gula, anda manis sangat, anda tak boleh makan. Dia limit dia kat situ saja. Itu yang Allah cipta dia, cara makan dia. Jadi gula maksimum itu saja. Kalau benda pedas, itu saja. Benda yang masin, ini saja. Garam, anda tak boleh. Wah, kelam garam. Saya suka makan garam. Boleh, tak boleh. Dia bagi rasa masin, dia limit. Maksimum ini saja. Itu bagaimana anda tengok makanan-makanan herba yang Allah sediakan supaya kepada kita supaya ada limit. Limit dia. Benda itu kita nak faham. Jadi sebab tu anda tengok bagaimana nak sihat. Anda herba dia berbeza dengan ubat. Herba ni dia repair the whole body kita, perlu ada ubat sebenarnya. Ubat kita apa tu? Herba tu. Bagaimana anda boleh sihat? Sebab anda makan nasi tadi. Sebab tadi anda kenapa ada tenaga? Cuba tak makan sehari puasa tengok 4 hari 4 malam tak makan. Lembek tak? Lembek. Bila makan tengok. Dia terus main. Ya dia makan tu dia proses. Ke mana kurang. Bagaimana Tuhan nak jadikan waktu kita kena makan dan tidak? Dia bagi kita rasa lapar. Maksudnya benda tu dalam tu kurang. Dia kena masuk. Anda kena belajar ilmu tu. Itu cara bagaimana. Masalah kita pula sakit makan, tak sakit sihat. Dah sakit anda tak ada. Kereta dah rosak, repair, anda kena tukar enjin baru. Tapi sebelum dia rosak, anda maintain dia. Anda pergi kereta, anda servis kereta dengan baik, dia lambat rosak kan? Jadi cara kita makan produk adalah servis tu adalah guna waktu kita sihat tu yang penting. Sebelum dia nak serang kanser nak mari, nampak aja dia dah blok. Tapi kalau dah kena teruk tahap 3, memang kita ada testimoni. Tapi anda tengok, orang yang lebih secure adalah dia baru jadi tu, dia mati. Kanser kan. Jadi bila kita ambil produk kita, the whole body kita insyaAllah, dia repair the whole body. Sebab tu anda tahu, saya mula ambil herba ketika umur 20 tahun. Saya banyak penyakit. Sedung ni, anda tak tahulah. Sedung, batuk, semua. Sampai saya punya, yang rawat saya dulu adalah Cina tau. Satu Cina Apek tu, saya orang Melayu duduk Lenggong Perak. Cina tu lah datang. Apek tu bawa saya pergi tempat, dia rawat je. Dia sayang tua kat saya. Dia tengok saya teruk sakit, dia pakai ubat Cina, dia rawat saya. Dia, macam-macam sakit.
Bila saya kerja, nombor satu bayar sewa rumah, sewa apa? Yang kedua saya akan cari herba apa. Dan dengan izin Allah anda tengok, saya tak tahu hidung saya tu, resdung dia hilang sampai sekarang. Tak ada dah. Dulu teruk sungguh. Dia hilang, sakit kepala tu hilang sampai sekarang. Tak tahu. Bila orang tanya makan mana, saya pun tak tahu. Macam-macam aku makan. Asal orang jual aku beli. Asal orang jual aku beli. Lalu sembuh hak mana satu aku pun tak tahu. Tapi hilang semua. Semua penyakit dengan izin Allah hilang semua sekali. Lutut ni sebelah kanan ni. Dulu duduk kerpuk. Aduh. Makan hak mana satu tak tahu lah. Makan herba. Telan kopi bagi. Hak nu makan, hak ni makan. Lala. Tak ada bunyi dah. Yang ni yang kita kena belajar. Jadi bila anda gunakan produk tu, anda tengok. Anda jadi ejen macam ni. Anda beli saja. Jangan kedekut. Mindset kita sakit. Bila sakit beli anda tahu. Habis duit anda nanti. Masuk hospital pakai 30,000, 40,000, 60,000. Habis duit pencen anda. Anda simpan-simpan sakit nah. Habis. Anak sakit pagi. Anda kerja simpan duit buat apa? Habis kat hospital je. Nak keluar kedekut. Ini package ni. Besoklah package ni. Yang nak kaya. Ni package nak kaya. Ini yang nak buat nak jadi jutawan duk package ni. Ni package jutawan. Kalau anda tanya saya. Yang ni. Anda mesti minimal duduk di sini. Ini nama bisnes. Super ni anda kena ada berapa set? 6 set. Atas yang ni adalah premium. Yang ni untuk yang nak buat bisnes 10 set. Ini yang dia punya kategori di waktu itu saja. Sebab tu kalau anda nak tengok, ini semua ni, anda tengok, dua ni anda kena faham. Boleh upgrade je. Dari sini nak pergi sini, boleh. Sini nak pergi sini pun boleh. Dari sini nak pergi sini, nak pergi sini, nak pergi sini, boleh. Bila masa? Tak ada masa. Ni setahun, ni 2 tahun lagi baru masuk. 4 tahun lagi. Masa ni saya pun tak ada dah, anda baru masuk. Boleh, tak ada masalah. Okey, jadi macam mana konsep dia? Konsep dia buat bisnes ni macam mana? Okey, Walton, dia konsep dia buat dalam bentuk networking kan. Orang takut dengar networking ni MLM. Saya panjang tu, saya present ni agak panjang supaya anda ni ejen lama supaya jelas betul-betul. Sementara kita buat, jangan-jangan saya datang sini, saya ambil masa sedikit. Anda kena faham 2 perkara. Apa itu MLM, direct selling? Apa itu networking? Kita dipanggil apa? Net commerce lagi. Sekarang kan. Zaman sekarang bertukar. Net commerce. Saya tanya anda, apa itu MLM? Multi-level marketing. Apa itu networking? Oh, gitu MLM. Dia bulat-bulat je. Dia kena cari orang, dia kena cari orang, dia kena cari orang. Betul tak? Itu yang nama mindset. Dalam dunia ni, sebelum saya nak jelaskan secara detail, bisnes ni anda kena ingat. Nombor satu, yang kita ada 3 bahagian ya. Satu, anda pilih untuk bekerja. Kerja, ini bagi 2. Bisnes terbagi 2. Ini dipanggil static, ini dipanggil dynamic. 2 saja. Ini yang hidup kita. Anda boleh pilih. Anda nak kerja, buat kerja. Kerja, hari ini anda kerja, esok 30 tahun lagi anda sudah tahu berapa income anda. Bisnes, anda kena ingat ni. Yang minat bisnes ada 2. Static ni apa? Anda meniaga hari ni ada duit, tak meniaga tak ada duit. Dipanggil statik. Anda meniaga hari ni, buka restoran, tutup restoran, ada duit tak? Tak ada. Itu dipanggil statik. Banyak orang buat statik, dia ingat boleh kaya. Tidak. Hujan je anda tutup. Orang pergi kahwin je, tak ada, right? Anda mengingat. Maksudnya siapa kontrol anda? Customer kontrol anda punya income. Kan? Customer tak ada, anda tak ada. Itu dipanggil statik. Dynamic, kita kontrol customer. Terbalik. Kita hujan. Tanya leader-leader dia. Bonus ada tak hari ni? Ni cuti orang kahwin. Dia pada bonus tak hari ni agak-agak? Ada. Kita celak bangun-bangun pagi. Gaji dah ada dah. Gaji dah ada dah. Belum bangun mandi pun belum. Duit masuk dah. Dan dia masuk macam peluru. Tuno kawan-kawan ni. Ni ada grup di India ni semua ni. India punya sale luar biasa. Bagi satu tepukan kat leader-leader di India. Saya dah kata India naik double sale. Sampai 1 million lebih dah. Naik sekali ganda. Minta semua Malaysia sekarang. Anda tengok. Bagaimana mereka susah. Memanglah susah. Tu India pergi, patah balik. Pergi tak jadi, patah balik. Pergi. Lama-lama jadi tak? Yang kita tak tahan tadi. Pergi, balik. Pergi, balik. Balik, tak pergi dah. Ini yang masalah. Dia ingat semudah itulah.
Kan? Tanya ni kawan-kawan dari India ni kan. Nah, bangun. Oh tu, ada grup dari India mana tadi? Yang grup dari India tadi. Bangun sekali. Bangun. Satu pekan mereka. Ni, tu bangun. Tu. Bangun. Ada tadi bangun tu ni. Mereka ni adalah jaringan dari grup India. Malaysia depa sapu, India mereka sapu, Brunei depa sapu, habis kita dapat apa? Jadi anda jangan heran. Ini macam mana depa buat? Sama aja. Tanya dia ada package lain tak? Ada, dia ada kat sini. Semua tu kena. Jadi macam mana nak faham? Okey. Tu lepas. Jadi kita ni saya bagi tahu, bisnes anda jangan peduli dia MLM ke apa. Banyak orang dia benci MLM. Semua orang. Saya dulu, mak saya berhenti. Saya berhenti jadi lecturer. Mak saya paling tentang saya. Kawan-kawan universiti semua tentang saya. Mereka semua doktor pakar sekarang ni. KPJ Johor, ada bahagian tulang. Tu satu mengaji dengan saya. Jantung bahagian Subang Jaya punya KPJ. Tu kawan saya juga. Tanyalah. Nama mereka panggil saya Reggae. Belajar sama-sama. Tapi mereka perubatan lah. Saya fizik. Kawan baik. Saya berhenti. Marah mereka. Bodoh betul kau mengaji teruk-teruk. Saya kata kita belajar untuk ilmu tau. Ilmu tu yang saya gunakan untuk bangunkan. Dan saya buat ni, lagi orang menyampah. Tengok you buat apa? You buat kopi lah. Masuk you. Susah je jual kopi lah. Saya boleh. Tak, tengok mengaji susah-susah. Pergi jual susu. Jual kunyit. Jual kopi. Bodoh. Semua orang katakan. Jadi saya Minang orang tolak. Dulu jadi, mula-mula pergi Minang jadi. Dok you. Lepas tu tengok saya jual susu. Lari habis semua. Markah-markah pun cabut lari dah. Ada dia jual kopi, jual susu. Lari, girlfriend lari. Tak jadi kahwin. Dulu kau lah. Di lautan apa? Berapi apa? Orang dulu cakap apa? Lautan ku renangi apa? Berlantak lah aku tukar kerja, kau cabut lari dah. Orang asam betul. Okey, jadi anda tengok sini. Yang anda dah buat bisnes kena pergi ke sini. Dynamic. So di Voltan ni, anda tengok satu bisnes yang paling orang lain semua buat. Ada satu je dalam dunia ni. Anda nak buka KFC, dia dynamic ke statik? Dynamic. Sebab hari hujan, mereka ada dekat luar negara. Mereka punya cawangan. Di mana-mana income mereka bergerak. 7-Eleven, statik atau dynamic? Dynamic. Semuanya dynamic. Semua create duit bergerak sendiri. Bezanya anda kena ingat betul-betul. Orang yang statik dengan dynamic ni apa beza? Orang yang bekerja dengan kita yang dynamic ni apa beza? Kena ingat tu. Ni sebelum nak cerita plan mudahnya, nak bagi anda faham ini. Okey, anda tengok sini. Bila statik, anda tengok, dia ada beza dua kat sini. Anda tetapkan, banyak orang dia tetapkan masa. Yang dia ubah adalah income. Ini banyak orang gagal dalam hidup. Statik benda tu. Dia tetapkan masa. Yang ubah dia masa. Contoh, sebulan, tahun depan naik gaji kan? Masa tetap tak? Setahun. Tetap kan? Yang dia ubah apa? Income. Boleh jadi jutawan tak? Tak boleh. Anda kena ingat ni. Banyak orang tak sedar ni. Banyak orang buat benda ni. Dia tetapkan masa, dia cuba ubah income. Tak boleh. Anda kena buat macam ni. Tetapkan income. Paling rendah. Dan yang anda ubah adalah masa. Ini yang anda kena belajar. Walaupun income tu jual produk ni, satu play baru RM25 ego. Bulan pertama berapa dapat? RM25. Ni, dengar baik-baik. Bulan pertama, RM25 ya sebulan. Kecil kan? Tetap income masih tetap. Yang kita ubah apa? Kemudian kita tukar daripada setiap minggu, RM25. Kemudian kita tukar daripada setiap hari, RM25. Kemudian kita tukar pada setiap jam, RM25. Kemudian kita tukar pada setiap minit, RM25. Setiap saat, RM25. Tengok apa yang kita ubah. Time! Masa! Betul tak? Masa yang kita ubah. Income tetap. Ini orang yang bisa kena faham. Kenapa you kena buat Voltan? Bukan just play, just try. No! Padam. Baru ceramah nak bermula. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang anda semua. Dan inilah baru ceramah saya nak bermula untuk anda semua. Okey? Oh, tu dia. Bawang petau. Okey. So, di Voltan International di sini, contoh anda nak faham sini kan untuk ejen-ejen baru. Okey. Saya suka buat ini. Ilmu saya belajar di dunia ni, saya belajar ilmu 3 bulan 4 hari saja. Ilmu tu saya master.
Macam ni konsep di bawah 10. Katalah anda di sini kan. Okey cikgu, macam mana saya nak jadi ejen? Anda daftar beli satu set, contohlah satu set basic pun. Macam mana dia boleh mula perniagaan? Anda beli satu set nama anda. Pastikan IC anda betul, email anda betul, semua kena betul. Jangan tipu-tipu dalam tu. Sebab kita ikut peraturan betul-betul. Semua dia akan dicek. Semua kerajaan akan cek kita punya akaun semua. Jadi anda di sini. Okey, konsep dia begini. Untuk anda yang di peringkat 1 2 ni pengguna ni, anda boleh buat bisnes tak? Boleh. Boleh tak saya guna produk tapi saya nak introduce kawan-kawan? Boleh. Contoh, anda di sini, you. Okey, anda adalah kawan anda Amir, dia pun sakit, dia nak beli produk je. Jadi ejen, dia pun beli satu set. Kemudian anda beli satu set. Anda di sini akan dapat komisen yang pertama di bawah dipanggil apa? Referral. Referral atau dalam bahasa kampungnya sponsor. Oh, bahasa tu salah sebenarnya. Tapi orang selalu pakai sponsor. Kau sponsor gue, kan? Referral. Referral ni apa? Satu set saja anda berjaya introduce, dia bagi anda 100 cash tanpa tolak. Jadi di sini, walaupun anda menggunakan produk sebagai pengguna, anda introduce kat kawan sebelah, dia beli satu set, anda akan dapat RM 100. Okey, katakan, tengok okey. Si Badrul ni kata, aku pun sakit jantung, nak beli satu set juga lah. Sebab murah. Okey, anda yang introduce, di sini anda pun dapat lagi 100. Habis orang ketiga cikgu. Katalah saya dapat, dolar. Dolar pun sini cikgu. Tak boleh. Dalam hotel dia ada dua saja. Left, right. Jadi anda boleh pilih dolar tu nak buat kat mana. Tak apa. Katalah nak bawa dolar kat sini. Dekat dolar ni. Ni dolar. Dia pun beli satu set. 250 CV. Okey. So, habis siapa dapat RM100 tadi? Anda tengok sini. Dekat orang dia akan tanya, siapa yang buat referralnya siapa? You. Letak bawah siapa? Bawah B. Jadi yang dapat tu referral. Kita tetap dapat 100 ni, naikkan kita juga. Bila dapat 100? Hari ni sekarang anda buat, pukul 1:30 tengah hari esok. Dah ada dah. 100. Habis tu cikgu, kalau dia masuk standard, 200. Kalau dia masuk ini cikgu, 6 set, 600. Habis kalau dia masuk 10 set, 1000. Habis 1000, dia masuk apa lagi? 1000. Ada orang dia ingat, cikgu contoh, dia pergi dah, dia habis 10 set, dia beli dah. Dia tak habis. Walaupun dia nak beli 2000 pun, tetap anda dapat satu set, tetap dapat 100. Sampai bila dia beli pun. Okey, jelaskan. Itu komisen yang pertama tadi, yang dipanggil referral ni. Boleh faham kan? Ini anda faham kan? Okey, padam sini. Saya pergi cepat je. Saya nak pergi produk yang strategi dia tu yang paling penting. Okey, warna itu yang pertama. Anda faham kan? Yang kedua, tu, pasang-pasang. Panggil apa? Kat hotel. Dalam bahasa hotel dia panggil apa? Apa? Pairing dia panggil apa? Group sale. Komisen apa dia? Aku panggil pairing je lah. Nasib kau lah. Nombor 2 ni, sebab dia pair, ni dia pasang tau. P-A-I-R-I-N-G, pairing. Okey, anda tadi, contohnya tadi anda sponsor A, beli satu set je pengguna je pun. Anda tanya B tadi, beli satu set pengguna. Dia ada satu pasang kiri kanan, maka di sini 250 CV. Sini 250 CV, satu set kan? Macam mana nak tahu tu? Nak buang satu kosong. Cara nak ingat lah. Baru tu RM20. Maksudnya satu pair ni RM RM25 nak dapat. Ada 250. Jadi senang nak faham tu. Habis tu kalau kami ada 2 juta je jumlah kami. 2 juta tu saya sebelah sini. Sebelah sini sekarang ni ada 3 juta. Berapa bonus anda yang dah dapat? Anda buang satu kosong. Tu bonus anda. Anda cek dekat hierarki anda kan? Kiri kanan tu ada kan? Orang lama. Macam mana nak tahu cikgu dari mula saya buat voten, berapa bonus saya? Anda tengok dekat ekor atas sekali tu, jumlah saya anda dah mula masuk. Sebab apa? Kaki kecilnya mana? Kaki pairing kaki. Kalau macam ni 3 juta ya ni. Kalau macam ni contohlah 25000 anda buang satu kosong. Ni. Jadi anda pernah dapat income berapa kosong tu? Itu jumlah bagaimana nak kira. Jadi yang ni satu pasang RM25. Satu set. Jadi kira lah kalau 2 set 50. Jadi ikut time lah. Maksimum berapa dapat? Maksimum tengok sini. Paling tinggi. Satu set berapa company bagi sehari maksimum? Kalau premium. 6,000.
Sebab apa? Kenapa saya sebut maksimum 6,000? Mana ada orang dah bonus besar masih nak duduk sini, betul tak? Ada tak? Ejen yang bonus dah ribu-ribu duduk basic, kena kupait nak keluar. Tak ada kan? Dia mesti pergi sini kan. Jadi maksimum income, senang ingat, 6,000. 6,000 satu set. 6,000. Dan, ini anda boleh faham kan? Sini kan. Jadi anda, tulisan saya ni cantik sangat kan. Cuma saya bagi anda nanti cara nak closing orang tu. Dan untuk ejen lama, anda boleh faham. Untuk ejen baru, anda boleh faham di sini. Ada dua tu. Okey. Padam kat sini. Anda tengok. Yang berpuaka yang nombor 3 ni. Yang ni yang saya dah kata tadi. Yang banyak orang kena tengok dekat World ni. Bonus tu tak apa. Income kita. Anda tahu tak? Yang paling orang tak pandang di World adalah bagaimana membentuk aset anda. Dalam hidup ni, anda belajar 2 perkara saja. 2 perkara penting saja dalam hidup kita. Tentang